Oh, bateri pun tinggal 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, kau nak closing dah. Tadi dah pukul 9 ni nak closing dah, nak balik dah, baru nak bercakap kan. Kita ada Han. First time aku masuk dalam video Ini Api. Ini real. Ini real. Nampak orangnya. Kacak bergaya. Jauh tau, import. Aku pun first time datang kat sini. Api lah bagi location ni kan. Memang rare gila tempat ni kan. Dan makanan pun sedap. Tapi yang paling penting sekali, dapat jumpa lah kawan-kawan YouTuber. Next apa pula? Import jauh daripada Penang tapi sedangkan orang Bangi pun tak pernah datang kat sini. Kesian orang Bangi. So next kita try jumpa kita ada Afil dengan Fikri Ikmal. Fikri Ikmal, yes. Kita tak pernah jumpa lagi. One typo sama lagi kan. Kerja rajin nak komen je kan. Tapi kena tunggu Han balik kampung dekat Nilai, boleh kita buat reunion. Next week lah, next week. Dia sekarang minggu ni dia kena datang Nilai. Seru tu. InsyaAllah kalau minggu depan free ke apa, mungkin Han boleh jumpa lagi ke, pergi kedai kopi lain kan. Aku rasa ni video paling terpendek aku buat, aku rasa. Tengah malas. Kau nak tahu sekarang dah pukul 12.30. Kita orang sembang dari pukul 9 tadi. Baru dia nak record tau. Ya Allah. Itulah nama dia, tanpa dirancang, spontan. Itu cara aku lah. Tapi ikutkan kat cara Han, dia ada storyline dia. Macam aku bantai macam ni. So kadang-kadang bantai ni, kadang-kadang benda baik kita dapat, benda tak baik pun kita dapat. So duduk kita boleh nampak. Tak baiknya jangan ikut aku lah. Macam aku ada perasaan malas lah sekarang ni. Tapi abang ni rajin. Tak rajin juga. Itu yang lopong-lopong update tu kan. So hari ni kita jumpa kawan YouTuber kita Han. So banyak benda yang aku belajar daripada Han. And then cerita pasal travel, pasal buat video, motor, tetamu motor lah. Nantikan lah. Lambat lagi 7 tahun. Relax. Tak sabar. Aku yang paling tak sabar lah. Sebab ada geng. Sebab aku nak gunakan nama dia untuk apply lesen. Lambat. Itu yang susah. So kita nantikan the new baby born. Oh, baby born panggil lah. Dia baru dapat anak buah hari ni. Yeah. So nanti kita tengok dia dapat, bukan anak buah sana, dapat isteri baru. Ya, aku punya triumph tu isteri kedua. Ni isteri pertama. So nanti kita tengok Han dapat isteri yang kedua. Sabar. Surprise. Tapi ni baru tanya pendapat lu kan. Okey ke tak kan. Mungkin video ni aku upload lambat sikit sebab ada video yang lain aku tak habis edit. Jakarta Bandung tu, ya Han keluarkan video dulu lah, baru aku keluarkan video. Lepas tengok Han, tengok aku balik. Alright. Dah ni. Okay, sekarang dah pukul 1. Kita orang nak balik, Han pun nak balik. Thanks Api. Yes. Aku WhatsApp dia terus dia on, macam power gila kan. Laju kan. Nampak sangat orang tak busy. Kalau busy, walau aku dekat sini lah, Kalau tak, susah pun. Tapi hopefully kita dapat jumpa lagi lah. Yes. Kalau datang KL tu jangan lupa Roger. Aku akan update. Cuma busy tak busy lah. Tengok esok dia orang nak pergi tempat lain lah. Aku takut kacau kan dia orang punya plan kan. Tapi tak apa, next week ada lagi datang sini kan? Back to back. Lepak minum-minum ke apa kan. No hal lah. Nanti kita ajak tim-tim lain lah. Alright. Yang lain pun ada kat sini kan kita seru tadi dah seru kan. Okey tu. Okey, kita jumpa lagi. Aku rasa aku akan endingkan video dekat sini, dekat Cafe Tenang. So jumpa next video. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa Han lagi lah. Ya, dia ada kawan-kawan YouTuber lain, hopefully kita dapat jumpa lah. Datang KL, Roger je aku. Okay, ciao.